Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi yang indah ni saya akan menyampaikan satu tajuk. Mana tajuk ini merupakan satu tajuk yang sangat penting bagi diri kita, iaitu pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Jadi terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Fadli bin Abdul Basir dan saya daripada kelas 12C. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada pengenalan. Jadi topik pendidikan seksualiti ini dalam pendidikan Islam merupakan isu yang sangat penting lah, terutamanya pada zaman sekarang ni. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni zaman dah semakin moden, di mana rangkaian internet mula meluas, iaitu adalah media sosial, TikTok, Instagram dan sebagainya. Dan tak juga pula ada isu-isu di mana isu pornografi ini sangatlah berbahayalah bagi budak-budak dan pergaulan bebas. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidikan seksualiti bukanlah satu benda yang asing, malah ia yang diajar secara tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pendidikan seksualiti ni dia memberi pendedahan kepada murid-murid tentang bahayanya pornografi, pergaulan bebas, kerana ianya boleh membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Terpergi pula kepada konsep pendidikan seksualiti dalam Islam. Jadi pendidikan seksualiti dalam Islam merangkumi lebih daripada sekadar aspek biologi ataupun fizikal, malah ianya menekankan akhlak dan adab berkaitan hubungan lelaki dan perempuan. Jadi kita ni, lelaki dan perempuan ni masing-masing mempunyai akhlak ataupun adab sama sendiri. Contohnya kita ni mestilah saling berakhlak mulia antara lelaki dan perempuan. Tidaklah kita boleh melakukan benda-benda yang tidak sewenang-wenangnya. Yang kedua ialah berkaitan dengan hukum-hukum syarak berkaitan pergaulan aurat dan perkahwinan. Jadi lelaki ni dia ada batas-batas dia, di mana lelaki ni dia nak bergaul dengan perempuan, ada dia punya hukum hakamnya. Sekiranya dia nak bergaul dengan benda-benda yang tidak penting, makanya tidaklah perlu untuk bergaul dengan perempuan tu, melainkan untuk bergaul dengan benda-benda yang penting saja. Dari sudut aurat pula, lelaki ni aurat dia daripada pusat hingga ke lutut, manakala perempuan ni akhlak dia punya aurat dia seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Jadi kita perlulah menjaga aurat kita. Sebab apa? Bila kita tak jaga aurat kita ni, dia lah boleh menjadi titik mula berlakunya benda-benda yang tidak elok. Dan yang ketiga tadi ialah hukum hakam tu berkaitan dengan perkahwinan. Jadi perkahwinan dia adalah rukun-rukun dia, syarat dia nak kahwin macam mana. Jadi yang itulah. Seterusnya konsep dia yang ketiga, tanggungjawab dan sosial. Dan yang terakhir sekali ialah kesedaran diri dan harga diri sebagai seorang Muslim. Jadi kita ni sebagai seorang Muslim adalah dia punya harga diri lah. Sebab apa? Kita ni agama yang mementingkan maruah berbanding dengan negara-negara yang lain ataupun agama-agama yang lain. Seterusnya kita pergi pula kepada prinsip utama pendidikan seksualiti dalam Islam. Jadi pertama itu berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surah An-Nur dan surah Al-Ahzab menekankan adab menundukkan pandangan, menutup aurat dan menjaga maruah. Dan dalam surah Al-Mu'minun juga, itu walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang berjaya ni, mereka inilah yang menjaga kehormatan diri mereka. Jadi pendidikan ni dia membina harga diri. Bagaimana kita tahu, Islam ni dia sangat mementingkan maruah seseorang tu. Lepas tu menekankan kehormatan diri, maruah dan pentingnya menjaga kehormatan dalam Islam. Selain itu, kanak-kanak ni dia diberi pemahaman asas seperti aurat, adab di bilik air. Manakala remaja ni pula dia memberi pemahaman tentang baligh, had, mimpi basah dan batas pergaulan. Jadi dia mengikut tahap usia dan kematangan. Sebab apa? Kanak-kanak ni dia lebih memfokuskan kepada adab-adab. Manakala remaja ni dia dah mula start proses-proses dia, proses kematangan ya.
Di mana lelaki yang remaja ni dia mulalah dia balik. Manakala perempuan ni dia mula haid lah. Dan bagi perempuan, lelaki ni dia mimpi basah. Jadi konsep prinsip pertama ni dia memberi penekanan kepada hikmah dan beradab, iaitu tidak melampau atau menimbulkan rasa malu. Tidak melampau atau menimbulkan rasa malu yang tidak wajar, tapi mendidik secara ilmiah dan berhikmah. Jadi dia tidaklah berlebih-lebihan, tapi dia secara wasatiyah dalam mendidik secara ilmiah. Baiklah, seterusnya kita balik kepada cabaran pendidikan seksualiti dalam pendidikan Islam. Jadi yang pertama sekali ialah sensitiviti masyarakat. Ada setengah ibu bapa dan guru ni berasa topik ni terlalu tabu untuk dibincangkan secara terbuka. Jadi golongan ni mereka beranggap bahawa topik seksualiti ni tak perlu pun untuk dibahaskan secara terbuka. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa membahaskan ini adalah pantang larang lah. Di mana saya kaji, saya dapat daripada Google ni bercakap topik-topik ni tak payah pun nak ajak secara terbuka. Jadi yang kedua ni, pengaruh media dan rakan sebaya. Remaja ni waktu sekarang ni lebih mudah mendapat maklumat seksual dari internet ataupun rakan berbanding guru atau ibu bapa. Jadi cabaran ni sekarang ni, murid-murid sekarang ni mereka ni, orang kata apa, mereka ni bijak lah dalam mengakses teknologi sekarang ni. Sebab apa? Budak-budak sekarang ni mereka ni lebih pandai daripada orang sekarang, orang dewasa sekarang. Jadi mereka ni mudah terdedah dengan benda-benda yang tidak berfaedah. Contohnya mereka nak search apa-apa, terkeluar iklan macam tu. Jadi mereka ni secara tak sengaja mereka pun tertekan dan mendorong mereka untuk tagih lah melihat benda-benda yang tidak sepatutnya. Jadi cabaran yang ketiga ialah kurangnya guru terlatih. Jadi ramai guru tidak diberi latihan khas untuk menyampaikan topik ini secara bijaksana. Jadi tak banyak guru-guru ni yang diberi latihan. Maksudnya mereka ni tak ada lah khusus ataupun apa orang kata khusus lah untuk mereka ni nak ajak ataupun mereka ni nak latih budak-budak ni untuk membendung daripada mereka ni terjebak dengan benda-benda yang tidak elok ni. Jadi sikit lah, maksudnya golongan tu yang diberi latihan tu sikit berbanding murid-murid yang ramai yang perlu diterapkan nilai-nilai yang baik. Seterusnya kita balik kepada isu-isu seksualiti di Malaysia. Jadi first kali kita dapat lihat gambar yang pertama itu, pegawai polis ni dia terkejut baca mesej seksual anak gadis bersama lelaki ketika semak telefon. Jadi waktu polis tu chat telefon budak tu, dia terkejut lah tengok mesej-mesej yang disampaikan tu ada mengandungi unsur-unsur yang lucah lah. Jadi walaupun dia budak-budak, tapi dia dah mula, ataupun orang kata buah mula dia dah start mesej benda-benda yang tidak elok. Jadi bila start dengan benda tak elok ni, ianya boleh berakhir ataupun slow lama-kelamaan dia boleh lebih berani untuk buat benda-benda yang tidak elok. First kali chat, lepas tu yang kedua ni dia dah mula start jumpa-jumpa, dating, dan yang terakhir ni dia berakhir dengan zina lah. Itu adalah kepuncak bagi sesuatu maksiat. Yang kedua kita dapat lihat tukang cuci mengaku merogol remaja di penjara 5 tahun dan 2 kali sebat. Jadi Malaysia ni juga banyak lah kes-kes rogol ni. Tak kira lah itu kerja apa pun, tapi bila seseorang tu tidak ada ilmu agama dalam pendidikan dalam diri dia, maka dianya akan melakukan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi gambar yang ketiga ni kita dapat lihat lelaki dan perempuan ni mereka ni saling berpelukan, di mana mereka ni hanyalah bukan suami isteri, tapi mereka ni hanyalah couple ataupun orang kata berpasang-pasangan. Jadi bila tak kahwin lagi dah buat benda-benda macam ni, jadi ianya boleh mendorong untuk seseorang tu buat benda-benda yang tidak membuat benda yang bertentangan dengan hukum syarak. Macam tadi juga benda-benda mesej yang ni, mula-mula dia couple ni merupakan tahap kedua lah. Jadi dia mesej, lepas tu dia start jumpa couple-couple, lepas tu yang terakhir dia akan buat benda-benda yang tidak elok. Jadi bagaimanakah cara ni untuk kita buat penambahbaikan bagi pendidikan isu seksual ni dalam pendidikan Islam? Jadi yang pertama ni,
memberi latihan khas untuk guru. Jadi guru-guru ni dia perlulah ada buat latihan khas di mana dia perlu tahu pedagogi dan psikologi untuk ajar isu ni dengan betul. Jadi seperti mana kita tahu, psikologi ni dia penting lah supaya kita ni dapat mengubah tingkah laku seseorang murid tu. Kita dapat tahu okay, budak ni macam mana, apa yang dia buat. Jadi kita boleh membantu dia untuk menolong untuk buat benda-benda yang lagi baik. Yang kedua ialah pendekatan holistik. Jadi guru ni dia boleh melibatkan ibu bapa, sekolah dan komuniti untuk mendidik secara bersama. Jadi isu ni dia bukan berlaku kat mana-mana pun. Maksudnya isu ni dia boleh berlaku di mana-mana. Boleh berlaku di sekolah, boleh berlaku di kedai makan, tempat-tempat dating dan sebagainya. Jadi cikgu ni dia boleh berkolaborasi dengan ibu bapa. Sebab apa? Cikgu ni dia bukan satu parti ada dengan anak murid dia. Jadi ibu bapa ni lah yang perlu memantau apa yang anak dia buat selepas waktu sekolah, di rumah macam mana. Dan komuniti ni dia boleh buat pantau dan buat laporan lah sekiranya ada benda-benda yang tidak elok, adalah kes-kes rogol. Komuniti dia boleh laporkan ataupun dia boleh buat laporan kepada pihak-pihak yang berkuasa supaya dapat membendung benda ni daripada terus merebak, sekaligus boleh membahayakan masyarakat kita. Jadi yang terakhir adalah integrasi pendidikan seksualiti dalam subjek pendidikan Islam. Jadi contohnya dalam tajuk akhlak, ibadah dan muamalah diselitkan isu berkaitan dengan batas pergaulan dan penjagaan diri. Contohnya dalam tajuk akhlak terselitkan setiap hari ni kita nak kena buat macam mana. Contoh waktu tu kita tengah ajak tajuk yang berkaitan dengan akhlak. Jadi kita kaitkan dengan realiti semasa kita di rumah macam mana. Lepas tu kita nak masuk bilik ibu bapa tu, dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama sekali, contoh bagi dia yang dah balik, dia kena ketuk pintu terlebih dahulu sebelum dia nak masuk. Dan aurat-aurat dia dengan ibu bapa. Jadi itulah merupakan serba sedikit tentang cara-cara untuk kita membuat penambahbaikan. Jadi ini merupakan rujukan yang saya ambil untuk saya menyelesaikan video ni lah. Saya banyak rujuk lebih kepada berita lah. Sebab apa? Kes seksualiti ni banyaklah kita boleh dapat daripada berita. Jadi kesimpulannya, pendidikan seksualiti dalam Islam bukan sekadar untuk mencegah zina atau masalah sosial, tapi untuk membina jati diri Muslim yang tahu menjaga maruah dan memahami peranan seksualiti dalam kehidupan secara tanggungjawab, suci dan bermaruah. Jadi itulah serba sedikit tentang perbincangan topik saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya tutup, saya akhiri perbincangan saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.